Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Amir Bahrin bin Wan Mazlan memegang nombor metrik D202011116543. Walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan, kes salah laku remaja masih menjadi cabaran dalam sistem keadilan. Persoalannya, sejauh mana institusi pemulihan dalam membentuk semula tingkah laku golongan ini? Seterusnya, kita meneliti satu persoalan penting dalam sistem keadilan juvana, iaitu sejauh mana keberkesanan institusi pemulihan dalam membentuk semula tingkah laku remaja yang terlibat dengan masalah delinkuensi. Secara umumnya, keberkesanan institusi pemulihan dinilai berdasarkan kadar kesalahan berulang atau residivism serta perubahan sikap dan tingkah laku remaja selepas mereka dibebaskan. Namun, pelbagai kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar remaja masih kembali melakukan kesalahan yang sama, sekaligus mencetuskan perbincangan tentang keberkesanan pendekatan sedia ada. Antara faktor utama yang mempengaruhi keadilan ini ialah pengaruh rakan sebaya negatif di dalam institusi. Remaja yang ditempatkan bersama pesalah lain berisiko terpengaruh dengan tingkah laku menyimpang. Selain itu, stigma masyarakat terhadap bekas penghuni institusi pemulihan turut menyukarkan mereka untuk menyesuaikan diri selepas dibebaskan, terutamanya dalam aspek pendidikan dan sosial. Pakar turut berpandangan bahawa institusi pemulihan menjadi kurang berkesan sekiranya hanya menumpukan kepada hukuman. Pendekatan yang terlalu ketat dan bersifat paksaan sering gagal menangani punca sebenar masalah seperti konflik keluarga, tekanan emosi serta kekurangan kemahiran sosial dalam kalangan remaja. Bagi mengatasi cabaran ini, pelbagai program rawatan dan pemulihan telah dilaksanakan di institusi pemulihan. Antaranya termasuk kaunseling individu dan berkumpulan, program pengurusan kemarahan, latihan kemahiran sosial serta terapi keluarga. Program-program ini bertujuan membantu remaja memahami diri mereka, mengawal emosi dan membina hubungan yang lebih positif dengan orang sekeliling. Walau bagaimanapun, keberkesanan program rawatan ini sangat bergantung kepada pelaksanaannya. Program yang disesuaikan dengan keperluan individu serta disokong oleh hubungan positif antara remaja dan kaunselor didapati lebih berjaya. Sebaliknya, institusi yang terlalu besar dan padat sering menghadapi kesukaran untuk memberi perhatian secara menyeluruh kepada setiap penghuni. Selain rawatan, usaha pencegahan delinkuensi turut diberikan perhatian sebagai langkah jangka panjang. Pencegahan primer memberi fokus kepada pendidikan awal dan sokongan keluarga, manakala pencegahan sekunder dan tertier melibatkan program komuniti serta pemantauan berterusan terhadap remaja berisiko dan bekas bersalah. Kesimpulannya, institusi pemulihan juvana bukan sekadar tempat hukuman, sebaliknya berperanan sebagai medium pemulihan dan pembentukan sosial. Pendekatan yang holistik merangkumi rawatan berkesan, pencegahan awal serta sokongan masyarakat dilihat mampu mengurangkan delinkuensi remaja dan memberi peluang kedua untuk mereka membina masa depan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.